Hidup manusia mesti bekerja. Rezeki tak datang dengan percuma. Kalau bekerja dengan kerajaan, ada undang-undang mesti ikut peraturan. Mestilah patuh kepada arahan, barulah boleh bekerja dengan aman. Atika kerja memang dah ada. Ini perintah am namanya. Janganlah engkar arahan ketua. Kalau selalu ponteng kerja, lambat laun dapat tahu juga. SSB dah memang tak ada. Tak naik pangkatlah sampai ketua. Nasib. Kalau bekerja dengan swasta, ini macam-macam ada. Bertongkos lomos tak kira masa. Jarang-jarang ada di rumah. Carilah isteri yang faham kerja kita. Kalaulah pandai berbagai bahasa, boleh melayan pelanggan dengan mudah saja. Mesti selalu bergaul mesra. Ini mustahak. Mestilah peka dengan dagangan kita. Isteri faham kerja kita. Gaji besar, kemudahan pun ada. Kadang-kadang tak balik rumah, mesyuarat sepanjang masa. Kalau nak buat kerja sendiri, ini bagus. Inilah namanya suka berdikari. Tentulah banyak orang memuji. Berdikari dengan bersungguh-sungguh hati. Tekun dan yakin tetap berjaya. Berdikit-dikit lama-lama jadi bukit. Siang dan malam terus berusaha nak cari duit. Tegas dan rajin mesti berjaya. Bersultan di mata, beraja di hati. Bila-bila pun boleh cuti, tapi untung banyak, jangan joli. Jangan suka kira bini. Orang ramai mula benci. Lambat laun masuk bankruptsi. Bila-bila boleh cuti, jangan selalu buat begini. Alamat kita masuk bankruptsi. Untung banyak, jangan joli.